Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan ceritakan satu kisah yang diceritakan oleh mami saya. Sebelum itu, marilah kita sahabat bersama-sama dan istighfar selalu. Sebelum itu, kita intro dahulu. Okey, mami saya cerita pasal abis saya nombor 2 ni. Pada waktu malam, lepas habis saya balik daripada main dengan sang saya dekat pukul 11, pukul 12 gitu, sebab habis saya tanya tu dia habis dah SPM. Jadi dia balik lewat lah main dengan sang saya, dia main lepak ke apa semua kan. Bila dia balik rumah dekat pukul 12 tu, saya atas balik sebab dia tak ada motor ke time tu. Bila dia sampai rumah, masuk dari rumah tu, dia pun macam ngelakar kaki kanan semua. Dia pun gaduh-gaduh kita tanda sebab ia nak kecing kan. Bila ia masuk pada dalam rumah tu, dia tengok macam ada orang tanda lampu tanda buka dan bunyi air macam orang basuh begok gitu. Duk basuh lebih tanda lah, macam mandi bila dia kata ke juga. Jadi dia pun tunggu luar lah, tunggu atas tangga. Ada bila-bila duk nunggu lama tu, habis saya tengok lah atas dalam sink tu ada pinggir banyak. Jadi dia pun dia boleh nunggu kat basuh pinggan lah dulu. Basuh pinggan dalam dekat 5 minit lagu tu, dia pun siap basuh pinggan. Dia pun duduk atas tangga semula boleh tunggu. Dia dengar lagi ada orang duk basuh tandas, basuh lebih tandas macam orang duk tengah membuai ke apa semua kan. Dia pun tunggu dekat 10 minit tu. Dia pun rasa ngantuk. Dia pun naik lah atas rumah, naik tingkat atas. By the way, rumah saya ni, rumah lama saya ni, dia 2 tingkat rumah dia, tingkat atas dan tingkat bawah. Dia pun pergi naik atas dan tidur. Jadi hazard dia nak kecing ke, dia nak basuh kaki ke, dia tinggal ke lah, itu naik atas rumah tu. Dia pun naik bilik kat dia pun masuk atas tidur. Keesokan paginya, dia pun tanyalah mami saya. Sebab dalam rumah tu ada saya, itina saya, ayah saya, mami saya dan abis sulung saya tak ada time tu sebab ia belajar dekat universiti. Jadi dia ada 4 orang individu je boleh tanya. Dia tanya mula-mula, dia tanya mami saya. Dia tanya, "Bapa mami duduk dalam tandas lama? Tiba-tiba orang tunggu lama kat luar." Atau pun naik atas lah. Mami pun saya pun jawab gini, "Bapa mami nak tu guna tandas bawahnya?" Sebab kat dalam bilik mami kat tingkat atas tu ada tandas persendiri dalam bilik mami tu. Jadi ia pun pelik lah. Jadi selama ni ia duk luar, ia duk dengar ke basuh tandas, basuh lubang jambe tu. Dia pun pelik, siapa dia buat? Dia pun tanyalah saya, "Ada masuk tandas ke malam?" Dia kata tidur sebab orang budak sekolah ke tak ada gadget time tu. Tidur awal saya dengan adik saya tidur dalam bilik tu. Bilik mami dengan ayah saya pun tidur kot. Tidur awal muka dekat pukul 12 malam tu ke. Mana ada orang jaga-jaga tu, tidur lah. Kalau nak guna tanda pun guna tanda kat bilik sendiri tu lah. Jadi dia sore-sore dia terkaku lah, dia kejut. Dia ingat siapa dia ada tanda tu. Setahu dia 4 orang individu ni je nak kata habis sulung duk ngaji kat EU. Jadi dia sore nunggu kat luar kat atas tangga tu. Jadi dia pun duk mikir siapa dia, sebab dia dengar je lah orang duk tengah mandi, air kocok macam orang buat aktiviti dia tak ada lain nyuci. Apa buka dia tak ital lah, tengok tak mani lah, nak ital bawah pintu nak tengok. Jadi tunggulah, dia tunggu ramai pun. Ingatlah mami saya ke ayah saya ke saya ke adik ke, demo ni kata duduk saya kata duduk. Jadi dia pun terkesima lah, dia macam kejut, dia pucat. Jadi sama ni tunggu siapa dia tanda tu. Kita ada ceritanya. Okey, menarik ke cerita hari ni kan. Mami saya ceritakan daripada kisah habis saya. Saya pun baru tahu je cerita ni sebab lah tak cara sangat kan.
Ami saya cerita kisah ni. Cerita ia tertanya-tanya siapa ada dalam tandah tu. Bunyi orang buat aktiviti di tandah tu. Macam tertanya-tanya lah. Mereka baru buka ke. Mungkin lembaga ataupun benda tu lah ia guna tandah malik. Tidak ngas habis saya pun silap juga. Yo balik anak malik ke main gini motor ngelepuk ngesasang yo. Oh gitulah. Okey. Jangan lupa like, komen, subscribe. Saya Putra. Assalamualaikum.